Berita melaporkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Abang Mat Syabu kita, dia mengatakan bekalan beras putih tempatan hari ini dah tersedia di pasaraya di seluruh negara mengikut jadual. Dan Abang Mat juga kata bekalan makanan di dunia ni dia takkan selesai sampai bila-bila. Pertama sekali Abang Mat, beras putih tempatan ni dia bukan ada kena mengena dengan dunia Abang Mat. Sebab sawah padi ni duk ada di Malaysia, bukan di Amerika ataupun di London. Yang keduanya Abang Mat, ramailah rakyat Malaysia ni duk bagi tahu depa pergi ke pasaraya yang berdekatan dengan rumah depa, tapi tak jumpa juga beras putih tempatan ni, tak tahu hilang di mana. Dan saya juga ada pergi survey lah di beberapa tempat. Antaranya NSK Jalan Pil, Pasaraya Hero Bandar Tun Razak, Pasaraya Fresh dekat Fred Sri Johor, Pasaraya Segi Taman Syamlin Perkasa dan lain-lain pasaraya area Ceras dan Bandar Tun Razak ni. Namun masih tidak kelihatan beras tempatan bersubsidi 150 juta ringgit orang rakyat ni. Saya mencadangkan kepada Abang Mat kita agar menyenaraikan nama pasaraya dan lokasi mengikut negeri dan juga kawasan parlimen untuk memudahkan rakyat mendapatkan akses kepada beras putih tempatan bersubsidi orang rakyat ni. Yang keduanya, saya gesarlah Abang Mat agar kerajaan ni mengeluarkan arahan agar beras putih tempatan bersubsidi ni, jika benar-benar wujudlah, tidak boleh dijual kepada warga asing dan terhad 2 kampit untuk satu keluarga saja. Jadi kepada rakyat Malaysia, sila tinggalkan komen anda jika anda jumpalah beras putih tempatan ni dekat mana dan bagi tahu lokasi dia kat mana. Jangan lupa share video ni bagi Abang Mat kita tengok.